Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat popiah sirih pedas. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita sediakan kulit popiah dah. Ikut awak lah kalau nak guna brand yang mana pun. Macam saya suka brand ni pertama ni dah. Sebab kulit popiah dia tu dia comel, dia halus, dia licin molek lah. Lepas tu kita nak siap-siap ke dah. Dia berlapis-lapis dalam 40 keping tu. Jadi kita kena siap-siap ke lah. Ni kita cerai-cerai ke gini ni dah. Lepas tu kita nak letak inti dia. Kalau nak buat popiah sirih pedas ni, tak perlu pun nak fikir inti dia tu nak buat lagu mana. Cuma ada kubis, ada carrot. Dah jadi dah. Macam saya hari ni, saya guna kubis warna purple ni dah. Sebab saya tak ada kubis putih tu, jadi guna kubis yang ada lah. Lepas tu kubis ni kita tak perlu nak masak pun. Kita potong kecil-kecil tu. Ini nipis-nipis. Dah boleh jadi inti popiah sirih pedas kita dah. Sangat mudah ke. Sebabnya kalau kita nak buat popiah sirih pedas ni, inti dia tak boleh nak berair. Tak nak berair sebabnya popiah ni kita akan sirih pula ke. Jadi dia nak inti dia tu kering-kering. Ataupun terpulang kepada awak lah. Orang kata kreativiti masing-masing. Ikut pandai masing-masing dah nak buat inti lagu mana. Janji popiah sirih pedas kita tu dia jadi. Ni lepas kita siap gulung ni, bolehlah banyak ni dah. Ni saya buat tak banyak pun ni. Bagi 2. Lepas tu kita nak goreng. Lepas kita siap gulung tu, kita nak goreng. Kita nak goreng popiah kita ni sampai dia betul-betul garing. Jangan separuh garing tu, jangan. Biar dia betul-betul garing. Sebabnya kalau dia tak berapa nak garing tu, bila kita sirih, dia mudah nak lemau. Jadi kena biar betul-betul garing. Macam saya ni nampak masih orang kata tak perang sangat lagi. Kalau boleh biar orang kata perang lagi. Dah. Ni saya nak tunjuk cara buat bahan sirih dia. Kita masuk ke bawang putih, cili kering. Tu je bahan kisar dia. Lepas tu kita masuk ke air. Dan kisar sampai dia hacur lah bahan-bahan kisar kita tu. Dan kita ke tumis. Tumis bahan kisar kita ni sampai dia betul-betul pecah minyak. Macam saya ni, saya tumis minyak tu kurang. Jadi tak nampak sangat lah. Bahan kisar kita tu dia pecah minyak. Kalau nak bahan kisar kita tu pecah minyak molek, kena minyak tu kena lebih sikit dah. Ni memang saya tumis lama lah ni. Tumis lama sampai hangit dah kuali tu. Lepas tu lepas kita tumis bahan kisar kita tu, kita akan masuk ke gula. Gula ni memang penting. Kalau kurang gula tu, dia tak jadi. Dia akan lemau. Gula kena lebih. Mungkin kata kalau 3/4 cawan gula ni saya guna ni dah. Ni saya buat sirih pedas ni saya main agak-agak juga ni. Ni kita letak garam, lepas tu kita kena letak juga cuka. Macam kalau awak tak letak cuka ke, dia tak berapa nak sedap. Sebabnya dia manis saja-saja. Dia tak ada kata manis yang sedap. Kalau nak manis yang sedap, kena letak sedikit cuka. Rahsia dia. Barulah kita makan tu, kita tak rasa, manis. Tak ada rasa, kata masing tu tak ada. Sebabnya kita tak letak cuka. Jadi kena letak garam, kena letak juga cuka. Tapi jangan banyak masing dia tidak sedap pula dah. Ni kita tambah ke biji. Setelah sambal kita tu kata dah pekak apa tu, kita letak biji. Ni awak kena pandai main rasa bahan tumisan kita ni. Barulah kita makan popiah kita tu dia sedap. Lepas tu nampak dah pekak ni, kita tutup ke api. Lepas tu dia tak boleh lama dah. Sebabnya kalau lama, dia akan jadi pekak sambal kita ni. Lepas tutup ke api tu, terus masuk ke popiah ni. Kalau awak buat main-main, memang dia pekak, dia tak payah nak bersalut dengan popiah kita. Lepas tu kalau nak buat popiah ni, kena guna kuali besar, tak apa. Senang awak nak kacau nanti dah. Ni saya nak kacau, nak bagi orang kata sambal tu, biar kena semua pada popiah kita ni. Ni saya buat tak banyak mana ni dah. Kata resepi ni main agak-agak je, ikut cita rasa kita. Tapi yang penting syarat dia gula tu kena lebih. Nama pun sirih. Bila sirih ni dia kena manis. Kalau kurang gula, memang popiah kita tu dia tak akan rangup. Ni nampak dah selalu elok ni. Kita nak rasa lah dah. Popiah ni memang rangup. Ni kalau awak tak saya letak bijang, awak boleh tabur bawang goreng. Sedap juga dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.